Entah angin apa yang telah membuatku tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku fahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Dan memang terkadang kamu membingungkan. Kemarin katanya sayang, hari ini hilang. Biar saja cinta pergi sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja rasa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Biar saja, biar saja, biar saja, biar saja, biar saja sementara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Klang Soul Show. Yes. Sebelum itu kita bagi tepukan dekat kita punya band pengiring, Flowella. Dengan lagu Biar Saja. Biar saja. Lama lah tak dengar lama. Memang lagu-lagu galau. Musim galau lagu kan. galau. Sekarang memang tengah galau lah kan. Galau, Apa semua jiwa kan. tengah galau. So kita bagi tepukan lagi sekali lah dekat kita punya band pengiring, Flowella Band. Flowella. Yes. Tapi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih dekat kita punya sponsor kita untuk podcast kita hari ni. Ini bukan podcast lah ni kan. Ini kita punya show. Talk show. Sebab dia ada gabungan, ada band, ada podcast, kita panggil pod show lah. Pod show. Pod show lah. So dekat Malaysia aku dengan ini mengisytiharkan kita punya show ni pod show yang pertama di Malaysia. Ini adalah yang pertama yang ada di Malaysia. Belum ada lagi podcast buat pod show. Belum ada pod show. Dan aku rasa pod show ni kita baru reka lah ayat tu tadi. Ya, baru reka. Dan Soul 182 Studio kita punya penaja. Menjadi so dia orang kita. sangat bertuah sebab dia adalah penaja pertama untuk pod show. Pod show, ya betul. So kita bagi ucapan terima kasih dekat Soul 182 Studio. Diorang studio lah actually. Studio. Kan? Banyak boleh buat kat studio ni Nas. Banyak. So diorang ada jamming. Ya, boleh jamming kat situ. Jamming. Malam tadi kita ada kat sini Malaikat Maut. Ya, Malaikat Maut ada kat sini semalam. Jamming terkejut aku juga. Live recording. Ya, boleh. Dah jamming tu boleh buat live recording sekali lah. Aku dengar Shania Twain pun pernah buat recording. Ya, betul. Dia pernah nak buat. Pernah nak buat. Tapi sebab bila kita punya director kita, Iman salah sebut nama, dia terus tak jadi nak buat kat sini. Tapi waktu itu juga dia pun ada buat rental. Banyak. Dia rental PA system boleh. Dia you all boleh rent backline. Backline kalau nak main music you tak ada backline. Kan? And then dia ada event space. Event space ni macam-macam korang boleh buat. Ada boleh buat Zumba. Zumba, yes. Boleh buat pounding. Pounding yang main kayu tu kan. So pounding tu antara sekarang ni aktiviti kegemaran aku. Kegemaran aku. Yelah. Sebab dengannya kegemaran untuk tengok je lah. tengok untuk sebab main, kan? kita boleh, dia macam swipe left, swipe right, swipe left, swipe right. Boleh dapat lah. Tapi yang special Nas, Yes. Soul 182 juga kan, dia ada buat kelas muzik juga. Dia ada ajar muzik. Dia boleh ajar main gitar, ajar main drum, Talented lah. Diorang punya saxophone. Yes. Diorang punya crew kat sini. Talented. Not just crew. So diorang pun memang Korang tengok tadi lah Flowella macam mana. Flowella. So itu semua crew diorang. Itu semua diorang. Itu tenaga pengajar diorang. Tenaga pengajar. So, dekat mana? Studio 182 ni dekat area Kelang. Specifically dekat Taman Sri Andalas. So mana member-member kita yang ada dekat area Kelang ke, Shah Alam, Subang, tak kisahlah. Kalau kata dekat Bentong sekalipun, korang naik kereta boleh sampai dekat sini. So boleh booking Soul 182 Studio, boleh contact kat diorang punya social media. Tapi diorang punya IG, korang kena type betul-betul tau. Soul tu, O tu kosong. Dia bukan O, dia kosong. So, S0UL
182. 182 lah. Kalau yang tak faham tu 182 lah. Alright. So kenapa kita kat sini, Nas? Kenapa kita kat sini? So ini kolaborasi antara mana yang sebelum ni pernah menonton kita punya podcast Budak Kelang. So kita collaborate dengan Soul 182 Studio. So untuk buat satu pod show. Kita buat pod show. So so dekat sini kita akan main music, akustik. One day nanti kita akan main full band. Ada live band. Kita akan keluarkan drum kat sini apa semua. Full. Kita akan insyaAllah satu hari Lepas nanti. tu kita akan jemput guest. Yes. Macam biasa kita buat, tapi kita ke pentas yang lebih besar. Setup dia kalau tengok selalu belakang biru belakang biru kan. Tapi kali ni kita kekalkan sikit lah, warna kebiruan sikit Dulu pakai Bluetooth mic pun Bluetooth mic kan. So kita upgrade. So ini pun semua daripada Soul 182 itu memang diorang provide. So memang lengkap. Rasanya kalau ada yang podcaster kat luar sana nak buat podcast pun boleh consider. Boleh. Alright, so kita terus ke episod kita yang pertama ni. Special sikit. Kita ada guest hari ni First episode kita dah ada guest. Dah beratur kat luar tu beratur. Kita cakap sabar, kita betul. tunggu satu. Sabar. So kita panggil guest kita yang hari ni dulu. Sebab very special. Betul. Very special. Dia penyanyi penyanyi penghibur penghibur pernah masuk reality show dulu. Betul. Dia antara yang kita anggap awal-awal lah orang lama untuk reality show orang lama. So tak lain tak bukan. Ya, kita nak terus jemput Anas Terus jemput. So bekas finalist. Yes, finalist. Dan masa tu dia bersaing 2 orang je lah. Ya, sebab acara tu untuk show tu memang final dia 2. Dia tak macam yang lain ada 5, ada 5, ada 6 kejap, kejutan kejap kan, apa semua kan. Masuk. Dia tak ada. Kau jangan. So kita terus panggil Nita Hamzah. Bagi tepukan. Apa khabar si? Alhamdulillah, syukur. Sihat. Okey, sampai sini Sampai sini okey. Sis kena bangga tau. Sebab sis adalah tetamu undangan pertama pod show. Pod show kita, yes. Betul. Saya selalu dengar podcast. Sorry, pod show. Kita orang ni biasa podcast lah kan. Tapi saja je kan. Dalam 5 minit lepas kita dapat nama pod show. Dapat nama. Faham. Sebab kalau talk show tu setup dia macam rasa besar sangat. Rasa dia macam very very protokol macam tu kan. Talk show macam gah sangat kan. Sebab kita kat sini kita tak ada protokol. Betul. Apa nak luahkan kita boleh luahkan lah kan. Apa kita nak cakap kita boleh cakap. Cuma jangan mencarut je sis. Betul. Jangan mencarut. Okey. Saya tak ada. So sihat sekarang Alhamdulillah. Nampak sihat alhamdulillah kan. Bertambah-tambah sihat. Saya rasa timbang tu pun dah rosak bagi saya. Asal timbang je saya salahkan timbang. Tapi rasanya still okey kot. Dengan umur yang sekarang, walaupun rahsia kan. Walaupun rahsia, tapi dengan umur yang sekarang lah. still okey kan. Tanya ejen insurans saya. Sempat lagi belum? Sempat. Boleh. Nanti kita bagi peluang kat dia antara kita punya list guest yang insurans tetap kena ada. Insurans kena ada. Insurans tetap kena ada. Alright, so Nita Hamzah. Naib juara Malaysian Idol 2005. Betul. Musim kedua masa tu. That was 20 years ago. 20 Yes, exactly. Pejam celik 20 tahun dah. 20 tahun lamanya kan. Awak umur berapa masa tu? Saya 2005 saya belum lahir lagi. Wow. Saya 2005 saya 19 kot. Saya 22. Saya 19. Adik. Adik lah dalam 3-4 tahun macam tu. Rahsia. Okey. Tapi after tu Halo? Okay, after? Sebab kalau kita tengok platform Malaysian Idol tu besar. Kalau tengok nampak macam naik juara. Lepas tu nampak ni mesti akan smooth lah. Akan smooth, akan pergi kan. Tapi masa tu pergi dengan kan kusut lah, aku lah apa semua kan that time kan. Tapi tiba-tiba menghilang sis. What happened lah? What happened? mana menghilang dia? Itu soalan cemas. What happened? Nak tahu tak? Okay, mungkin to me. Put aside orang kata story-story yang tidak I mean like important dalam industri kita letak personal ke apa ke tepi To me mungkin at that time, sebab apa, bila kalau you perasan at that time
ada banyak reality show. Ya, betul. Memang back to back tau. Lepas kita orang habis Malaysian Idol ada 2 season je. Lepas tu One in a Million. Lepas tu AF tetap ada. So Gangstars, you know. Oh, Gangstar pun lepas tu dah. Yes, lepas tu semua dah ni kan. So jadi bagi I mungkin at that time saya mungkin macam saya seorang yang positif tau. Now lah alhamdulillah saya boleh berfikir. Setelah sekian lama saya boleh fikirlah. Mungkin at that time ada satu part tu di mana saya rasa macam saya punya perjalanan muzik ni rasa macam dah slow. So I don't know, macam mungkin masa tu macam kenapa ada keluar album tapi but then mungkin tak tahulah diterima ke atau tak diterima ke, Allahualam. Tapi but I never give up sebenarnya. Cuma hilangkan tu sekejap, hilangkan diri sekejap. Okay, lepas tu nak buat comeback. So mungkin masa nak buat comeback tu Nita dah tak payahlah Nita. Macam tu tau. Diri sendiri cakap tu. Diri sendiri macam inner self lah. Sebab apa, bila kita buat bukan tak pernah ada nak cuba tapi rezeki tu. Okay. So saya rasa macam rezeki tu kenapa susah sangat. So mungkin bukan rezeki aku lagi. Even until now pun apa-apa saya buat pun kalau belum saya dapat, saya akan cakap bukan rezeki saya lagi. Mungkin ada Allah nak bagi lagi lebih baik. Dia maybe dia bukan kita kata maybe belum sampai masanya. Belum sampai masanya. Sebab I always macam, sebab saya akan letak yang jenis lagi OL daripada saya. Contohnya yang lagi OL daripada saya yang dah lama hilang daripada industri. Lagi senior daripada saya. Tiba-tiba dia akan buat satu benda ataupun let's say lah dia berlakon ke atau dia jadi host ke, tiba-tiba dia masuk dalam industri balik. Betul. So I always believe that, cuma saya tak boleh give up je lah. The one shot tu tengah tunggu one shot tu tunggu Swiss tu kalau diizinkan Allah, InsyaAllah ada. Sebab Malaysian Idol itself kalau macam tak tahulah bagi orang lain kat luar sana, tapi bagi saya personally Malaysian Idol ni antara satu reality show yang memang kalau kita tengok bakat-bakat yang lahir daripada Malaysian Idol tu, kalau kita tengok first season tu kita ada Dina semua. Memang diorang kualiti tu ada. Sebab memang kualiti dekat Malaysian Idol tu sendiri sebenarnya. Malaysian Idol tu ada kualiti. So memang kita expect bila the second season Malaysian Idol dan sis pun naik juara masa tu kan, akan jadi benda yang sama. Tapi sebaliknya. Ya, mungkin sebab kalau ikutkan 2005 dan saya hilang dalam 2010, 2011. So saya lepas tu dalam 5-6 tahun dalam industri kan. So jadi macam I was thinking that time macam out of nowhere yang mana saya rasa macam apa lagi yang kurang dekat saya. Faham tak? Betul. Mungkin bukan tak ada orang bagi lagu, ada orang bagi lagu. Cuma just macam tak klik. So macam lepas tu pernah ada time yang saya rasa macam saya nak give up. Tapi ada je yang kata-kata semangat daripada orang keliling yang masih nak saya menyanyi, masih nak saya berkarya. So itu yang buatkan saya, kalau misalnya kalau ikutkan invitation untuk buat show, ada sebenarnya after yang I hilang tu, ada je untuk macam corporate dinner show. Corporate dinner show at that time lah. Memang saya masih ada terima lagi, cuma tidak di Pesada Seni. Okay, so private event lah. Yes. Private event. So Malaysia Idol tu macam mana boleh terfikir nak pergi ke uji bakat Malaysia Idol? Join tu lah. Okay, actually kalau ikutkan masa Malaysian Idol, saya audition dekat Penang tau. Oh, pergi yang Penang punya. Masa tu duduk? Masa tu saya duduk KL. Duduk KL. Sebab Penang is the second last tempat audition. Okay. So yang last KL. KL lah last kan. Jadi saya fikir, saya kata saya nak pergi dekat Penang. Kalau just in case kalau saya tak dapat, saya akan cuba dekat KL pula. So one thing yang buatkan saya untuk audition tu actually is about my mum lah, my late mum. Dia memang supportive. So I dah start nyanyi sebenarnya 9 tahun dia dah hantar pergi. Umur 9 tahun. Pertandingan nyanyi semua dia dah hantar dah. So dia tak pernah pun apa orang kata halang. Dia memang support gila-gila punya lah.
Jadi one of the reason I nak try tu pun sebab orang suruh. And then I cakap okay lah, cuba je lah. Tu pasal I pergi Penang, play safe. Penang, dan Alhamdulillah kat Penang I dapat. Kat so saya tak perlulah pergi dekat KL Berjaya tu kan. Sebab KL dia kan lagi ramai lah sepatutnya. Yes, KL ramai. For sure lah ramai kan. Tapi nak tanyalah sebab macam kalau dulu kita yang ada reality show memang dia so-called quarantine dia punya peserta, duduk satu rumah. Apa semua. Macam Malaysian Idol tu memang... Okay, masa during Malaysian Idol tu, masa ketika top 12 ke top 10, memang dia akan bagi tempat. Kita orang stay dekat Holiday Villa Subang. Hotel. Okay. So semua contestant stay dekat situ. So tapi setiap pagi ataupun tengah hari kita orang kena pergi dekat Sri Pentas 2 untuk rehearsal. Training vokal semua so, dia provide. Yes, bukan duduk situ saja tak ada. Kita ada curfew semua lah. Yes, ada. Curfew semua ada. Curfew ada. Dia bukanlah curfew terlampau ketat sebab semua dah besar. Betul. So jadi dia tidaklah curfew ketat sangat, cuma masa tu 22. Janganlah tanya umur. Tak masa tu. Oh, nanti orang boleh kira. 20-an lah. 20-an lah. 20-an lah. 20-an. Awal 20-an. Tak, saya nak cakap yang maksudnya masa tu tak perlu curfew pun tak apa. Tak, ketika tu macam sebenarnya tak adalah curfew yang tight sangat, tapi kita kena jaga sendiri. Sebabnya kita dah tiap minggu keluar TV. Ya, betul. So apa saja tindakan you dan perbuatan you, memang orang akan masa tu muka memang tengah monitor. Keluar TV Memang orang akan monitor. Orang akan kenal kan. Yes. Masa 12 minggu lah. Dia total berapa minggu? Alamak, I lupa lah. Sebab dia ada satu hari tu keluar 2 orang. Top 12. Masa yang first tu keluar 2 orang. Lepas tu 10 tinggal yang last kali rasanya dekat 11-12 minggu jugalah. 11-12 yang minggu. Last kali tu sebelum final tu kan. Ada 2 minggu last sebelum final tu duduk bottom 2. Yes. Yes, betul. Ada Yang paling rasa masa tu macam... Saya sebenarnya masa sampai dekat top 10 pun saya dah bersyukur. Oh, top 10 jauh tu. Betul. Saya macam even masa top 5, masa top 5 tu pun macam okay. Kalau misalnya this is it lah. So saya tak kisah. Even masa final pun saya tak fikir kalah menang. Saya hanya nak let it out. Masa final. Normally masa final tu dah tak fikir dah mana menang tu kalah. ialah dah number 1 or number 2 kan. Yes. Tapi perasaan masa tu sebab bottom 2 masa tu dengan Farah dengan Farah Shikin, Salem Cool Planet kan. Apa dia? Salem Cool Planet kan. Betul. Shikin. So masa tu atas stage tu masa tu bottom perasaan tu. Kalau keluar out sebelum final, kalau pergi final. Boleh recap sikit, ingat balik tak? Okay, kalau ingatkan balik masa tu memang saya terus terang jujur saya cakap masa tu macam saya cakap lah, ada Alhamdulillah, tak ada tak apa. So maybe she deserve it. Dia lagi deserve. Bukanlah saya kata bila dia tak dapat dia tak deserve untuk itu. Tak, itu sebab itu undian. Itu undian. At that time semua undian. Okay lah. Sebab masa Iman dia cakap, lepas tu Nas pun dia cakap, kita nak panggil Nita. Nita mana kan? Nita Amzah. Nita Malaysian Idol. Apa yang terlintas dekat saya Saya tahu. Kan? I tahu apa you all imagine. Tak, saya cakap Nita yang terlintas first suara. Terus terang saya rambut cakap pendek. Yelah. Okey, itu betul. Lah. Betul. Saya duk teringat suara. Pada saya power lah kan. Pada saya power tau. So tadi cakap ada ni apa semua kan. So lagu pun dapat sebenarnya. So ada apa masalah yang Awak nak korek apa ni sebenarnya? adalah contoh macam marketing dia lepas keluar daripada Malaysian Idol tu dia terus dapat recording contract. Ada recording contract dengan SRC. Okay. And then after that 2 tahun and then saya start sign 2007 sebab after that okay lagi, still okay until 2010. Berapa album sis Satu album je. Oh, satu tu lah. Ada satu lagu raya. Tapi full album kan. Full album. Yalah, dulu full album. Dulu memang lah tak ada single-single macam sekarang kan. Oh, ada lagu raya sih. Ada. Oh, ini yang saya tak tahu. Sorry. Tak apa.
Maybe kita boleh, Floella dia boleh cover balik lagu tu untuk next raya tahun depan, kita tak tahu. Kita jamming-jamming kan. Sebab kita nak tengok yelah bila kita dah menang. Contohlah kalau saya letak diri saya dekat any reality show, kita dah finance. So kita tengok yang before that tu pula is Jack. Dia pula boleh pergi jauh. Dina pergi, kira bukan nak kata promosi, so tapi hype tu ada. So macam kalau saya cakap saya finalist pun at least maybe ada harapan. Tapi bila jadi macam slow tu, ada tak rasa macam silap tu disebabkan terlampau banyak reality show tu ke? Pun kita faham juga masa tu kan, bila dah terlampau banyak, ataupun lagu tu memang sis punya. Actually kalau pilihan lagu tu memang under recording company, which is kita pun ada diberi peluang untuk dengar. So jadi bekerjasama dengan orang-orang hebat. Yes. So okay. So I rasa mungkin dari segi, adakah sebab kadang-kadang saya terfikir, adakah orang tak boleh terima at that time Nita ni seorang yang seksi? At that time lah. Ya, betul lah. At that time. Sebab diorang kan macam ada troopers. Tapi not only Nita yang seksi kot. Ada yang diterima juga. Ada ramai juga rasa masa tu yang so, tak adalah. Itu kita bercakap diri sendiri. Okay, maybe, so macam kadang-kadang even myself pun akan bertanya, apa yang kurang? Apa yang ni? So jadi macam kalau ikutkan sebenarnya kalau misalnya saya cerita benda ni, benda tu dah skip nombor 2 dah sebenarnya. Itu kita simpan nanti. Nombor 3 dah. Nombor 3 dah sebenarnya. So okey lah. Sampai ada orang ini orang kata saya tak nak mention siapa. Tak payah mention lah. Benda tu sampai dekat telinga saya. Nita ni nak bawa apa lagi dalam industri? Dia tu sway. And I was like macam, perkataan dia sebenarnya agak kasar sikit lah. Okay. Lagi kasar daripada ni lah. Ni lakonan semula kita review sikit lah. Lakonan semula dia kena polite sikit. Kita cover sikit. So apa lagi? Sebab ada orang yang nak buat lagu untuk saya. Jadi kenapa buat lagu untuk dia? Dia tu Cerita sis, kalau Suez sis pergi Penang tak terpilih. Lepas tu tak ada sampai final. Betul. Kalau kan? betul-betul kalau Suez lah kan. Dan tak keluar album. So itu salah satu sebenarnya yang pernah buat I jadi rasa down juga tau. Ya. Sebenarnya tapi mulut orang lah. Mulut orang. Tapi slowly I fikir balik, kenapa I nak kena fikir pasal mulut orang? Betul. Sebab bila I tak ada duit ke, diorang tak bagi saya makan. Betul. Diorang tak bagi saya duit, diorang tak bagi saya beras. Betul. So jadi macam slowly lah. Sebenarnya kadang-kadang circle kita pun mainkan peranan. Betul. So sama ada dia buat you naik ataupun jatuh. Negatif, positif. Bring you down or up. Itu je. So jadi mungkin at that time sampai ada orang cakap macam tu kan, dia ni alah bukannya boleh. Maybe ni, sebab ni. kita tahu yang sis yang producer nak buat lagu, kalau kita tengok yang album first tu, producer yang terlibat memang nama-nama besar. Betul. So besar. maybe yang lain ni ada rasa iri hati sikit lah. Allahualam, itu saya tak pernah terfikir. Sebab kalau saya dapat lagu daripada komposer yang nama besar, such an honor kan. Yes. Memang bangga. So, masa tu saya rasa komposer tu Sharon Paul, Kat Farish, Arwah Abang Adnan, Arwah kan. Abang Azmi, ada Zulta Baitu, siapa lagi? Oh, itu Kir Rahman dia buat lagu ni. Ini semua power punya nama ni. Otai industri masa tu kan. So memang lagu dia orang pun memang lagu-lagu jual lah. Lagu-lagu pertandingan. Yelah. So lagu-lagu sayang. masa tu ketika tu pun macam apa, Jiwa Kacau ke. Galau. Galau. Sekarang galau. Kalau sekarang galau lah. Sekarang galau. Dulu JK. Jiwa Kacau. Betul. Kalau dulu JK. Jiwa Kacau. Alright. So sis pun cakap tadi dia ada benda dia nak share yang dia simpan lagi untuk kita ni deh. Sebab dia kata dia nak simpan lebih panas lagi. So kita simpan. Tadi dia dah keluar sikit lah. Dah terasa dah. Tapi sebab kita nak suruh dia nyanyi kot. So dia nyanyi. Kita bagi dia relax sikit. So sebelum dia
meluahkan dia rasa marah ke apa nanti, kita suruh dia nyanyi dulu. Betul. Kan nak marah, kejap lagi boleh marah. Sambung marah. Mana tahu lepas nyanyi dia kurang sikit. Sebab kita special lah. Siapa yang tengok Port Show ni kan. Siapa yang tengok Port Show Kelang Soul Show ni. Okay. Hari ni eksklusif. Betul. Nita Hamzah dia akan menyanyi dengan Floella. Diiringi oleh Floella. Ya, diiringi oleh Floella. So saya rasa nak sosis ready dulu untuk menyanyikan lagu baru ni. Lagu baru pula, lagu yang nak cover. Lagu yang nak dinyanyikan ni. Dinyanyikan. So You Still the One You Still the One daripada Shania Twain. Yeah. So lagu favourite sis? Actually, yes, one of my favourite. Memang lagu ni memang padu. Lagu ni padu sampai nama penyanyi dia, kita punya director. Jangan suruh Iman sebut. Dah 2 minggu dia tak boleh sebut nama Jangan suruh Iman sebut Shania Twain tu. Okay. Tak tahu apa jadi. Dia hari ni jadi Shane Twain. Shane Twain. So, tanpa buang masa, kita persilakan Nita diiringi oleh Floella Band. Yes. Still
Tu dia You still the one I want to. You still the one. Siapa penyanyi dia? Penyanyi dia? Shania Twain. Shania Twain. Shania Twain. Itu dia. Kita nak bagi Iman. Nita Hamzah diiringi oleh Floella Band. Hey. So, Gaduh lah yang My Music tu pun padu-padu Bagus ya. Dia bukan calang-calang, dia guru-guru muzik. Ya, dia orang guru-guru muzik dekat Soul 182 Studio. So lagi sekali untuk kawan-kawan di luar sana, kalau yang mana-mana nak cari tempat nak jamming, nak buat recording, live recording ataupun ada event, nak buat event space, boleh masuk lebih kurang dalam 20-30 orang boleh masuk. Lebih boleh dapat. So macam-macam lah. Nak rental PA system pun boleh. Nak buat latihan kawat boleh? Latihan kawat boleh. Tapi kita kena tanya orang bawah. Gentak tadi. Mengganggu. Mana tahu budak-budak sekolah nak buat latihan kawat kan. So masa sama, kalau mana-mana yang ada makcik-makcik yang anak nak kahwin, nak panggil Floella Band ni, boleh pun panggil. Boleh ataupun boleh private event boleh, tak ada masalah. Lepas tu boleh sewa backline dengan Soul 182 sekali. Dia package lah. Backline, apa-apa lagi semua, PA system segala-galanya. Dan kita pun dah dapat confirmation daripada tuan director kita, Saudara Iman. So kalau you all nak booking studio ni untuk apa-apa, nak buat apa-apa lah, so you all gunakan promo code Budak Kelang, so you akan dapat 10% discount dekat Soul 182 Studio. Bukan saja itu, dia ada promo-promo lain. Promo lain. Kau datanglah dekat Taman Seri Andalas ni. Dekat je. Alright. So kita terus, kita masih lagi bersama dengan kita punya sis Nita kita ni. Yes. Macam mana perasaan dah lama tak perform? Masih aktif nyanyi ke sekarang? Actually aktif in a way dalam TikTok sebenarnya. So sebenarnya bila saya live tu ada yang tak perasan dan ada yang perasan terus macam, Nita, mana pergi? Lama tak jumpa. I jumpa kat sini. Saya cakap terus terang kalau saya tengok live tu, suara sedap ke apa, saya tak kenal muka. Berubah. Perubahan image. Kenapa? Sebab yelah ada perubahan dulu, sekarang dah pakai tudung. Tapi kadang-kadang kita still boleh kenal tahu. Ada ujung-ujung tu ada lagi tau. Faham. Ni lain. Sebab maybe dulu Nita tu, image dia tu is dia punya trademark. So bila ada short perubahan hair. image betul. So bila perubahan image tu maybe, sebab tadi masa mula-mula masuk pun kita macam tak cam sangat. Tapi sebab kita tahu guest kita siapa hari ni, so kita tahulah ini guest kita. Kalau tiba-tiba walk in, maybe kita tak perasan sangat. Kalau tiba-tiba Iman nak buat dia nak buat prank ke kan, dia kata okay, guest hari ni kau datang, kau standby je. Guest aku bawa je. Mampus kita orang. Mati sebab soalan tu tak standby lagi kan. Alright sis, 20 tahun dalam industri. 2005 hingga ke 2025, 20 tahun dah dalam industri. Satu benda yang tak lari daripada apa ni dikatakan wajib diterima oleh semua anak seni. Ready. Nervous ni. Okay, anak seni ni dia package dengan glamour, sekali datang dengan gosip. Okay. Ada tak sepanjang 20 tahun ni gosip yang sis dengar-dengar rasa macam tak masuk di akal? Sebab memang sure banyak gosip lah. Sure lah. Tapi sure juga you dah ready lah benda tu. Tapi ada tak? Mesti ada something lah. Okay, dia macam ni Okay, masa awal, saya akan cerita daripada awal sampai sekarang apa yang saya dapat. Itu yang kita nak tu. So, okay, daripada awal masa saya keluar dalam industri Malaysian Idol, as you know, my appearance macam mana. Okay. Dan sebelum saya masuk Malaysian Idol pun, saya menyanyi dekat lounge, dekat club. So sebelum Malaysian Idol? Yes. So you know apa yang orang akan fikir. Okay. Stigma. So macam okay, dia nyanyi club. Okay, dia pakai macam ni. Yes. So benda tu macam even masa tak payah masuk Malaysian Idol lah. Ketika I menyanyi club pun, kalau ikutkan saya stay dekat kawasan Melayu kan. Bila kita balik pun, sebab saya satulah, mungkin arwah mami saya selalu pesan kan. So bila saya balik lewat malam, kita kan club, kita balik makan dulu. Lepas tu nak bincang, nanti nak rehearsal lagu apa. Betul. So balik kadang-kadang 4-5 pagi subuh, sampai ada orang tanya, arwah my mum, diorang panggil Ngah. Ngah kan nombor 2. Anak kau tu kerja apa? Balik sampai subuh-subuh tu.
Ada juga yang cakap macam tu kan. So macam bila sampai my mom menangis. Sampai my mom menangis ketika sebelum Malaysia Idol lagi. So my mom menangis. I cakap, Ma, look, okay, I bawa you pergi tempat kerja I. You tengok sendiri cara I bekerja. Sebab I bila when comes to work, I work. Tak ada no hanky-panky. Alhamdulillah. Walaupun saya ni nampak seorang yang macam gila-gila, tapi but I'm still batas. Yes. Ya, sebenarnya nak cakap lah dekat orang pun betul. Penyanyi kelab ni kan, kita pun ada kenal beberapa penyanyi kelab. Tak jahat pun. Okay. Saya terus terang cakap masa ketika saya menyanyi kelab tu semua, okay, lepas tu saya masuk Idol. Saya masuk Idol. Dah masuk Idol tu, okay, penyanyi kelab. Oh, saya pernah nampak Nita ni. Saya pernah nampak Nita ni tunggang arak lah, apa benda semua. Kalau sesiapa kenal saya, masa saya dekat dalam, sebelum saya masuk Malaysian Idol, dia akan tahu saya seorang yang macam mana. Kalau misalnya you tanya bartender yang serve saya, dia akan minta cappuccino, latte, coffee. Cappuccino, latte, coffee. Sebab I'm a caffeine. Saya dengan caffeine tak dapat pisah. You tengoklah sendiri. Betul. Sebab hari ni sebelum sis datang, kita punya producer dah cakap kan, dia kena standby air. Air latte. Kena ada air, ada caffeine. Ada air latte. So nasib baik kita ada tim-tim yang melari kejap mencari tadi. Thank you so much. Tiba-tiba dekat area sini tak ada pula time-time macam ni kita nak cari kan. Okay, sis, terus sis. So bila orang kecam saya macam tu, sebab dulu dia orang kan ada forum. Okay. Kan ada forum, cari form lah, whatsoever kan. Yes. So masa saya kat dalam tu sampai diorang cakap, Nita, jangan tengok forum. Dia kata, sebab tak nak saya down. Kita ni mestilah nak tengok bila orang dah cakap. Bila lagi orang cakap jangan lagi, itulah kita buat. Jangan, macam budak-budak kata, betul? Jangan main kat situ. Betul tak? Lagi dia main kan. So dia kata, oh saya pernah nampak dia ni lah, oh boyfriend dia Mak Saleh. Fikir bila masa boyfriend aku Mak Saleh. Dia fikir juga Mak Saleh mana yang ni. Ya betul juga. So okay juga, itu adalah sebenarnya tak apalah, kita maafkan lah. Kalau misalnya yang mengomen ke yang bagi tahu tu, tak apa, kita maafkan je lah. So itu adalah salah satu yang saya tak boleh terima sebenarnya. Sebab saya tahu apa saya buat. Kalau misalnya walaupun saya ni seksi ke ketika itu pun, you tak patutnya judge. Ya, betul. Dan tak semestinya semua penyanyi kelab tu, you nak portray je bila dia nyanyi kelab. Dia dah dalam fikiran dia dah tahu dah. Apa dia ni macam ni. Dia ni balik malam. Dia ni ada apa semua kan. Jangan. Itu sebab, je. Sebab orang tak tahu yang penyanyi kelab ni dia memang suka nyanyi, dia minat nyanyi. So itulah kerja yang dia pilih. Betul. Yang orang kerja kilang shift malam tak ada pula orang bising kan? Tak. Sebab balik subuh kan? Yalah, kerja kilang sebab dia tak bukan kat kelab malam. Maybe patut masa tu sis balik tukar baju dulu. Alamak. Pakai macam dulu cerita Piramli kan, balik malam pakai baju kurung, beli karipap kan. Itu dah fake, itu pretend. Tapi bila si cakap tadi kan, jiran-jiran tanya your mom kan, apa anak kerja. So tapi macam kita tengok yang sebelum ni, yang part sebelum ni, your mom still bagi support tau. Yes. So itu satu macam, kalau certain parents maybe dia dah cakap, kau janganlah buat ni lagi, orang duk bercakap pasal kau. Tapi your mom still support. Itu ke yang membuatkan mungkin sebab tu yang saya dapat strong sampai ke Malaysian Idol. Yes. Dan at the end of the day, bila dia datang dekat tempat saya buat kerja tu, so dia dah tahu macam mana. So I cakap, kalau I bercakap dengan orang ni, maksudnya itu customer yang selalu datang. So I didn't do anything wrong. Saya tak buat apa-apa salah pun. So kalau misalnya saya tak say hi, diorang kata saya sombong, diorang tak nak datang lagi. Kena jaga image club. Yes. Kan? So salah satu juga is my mom lah. Mungkin sebab dia pun bila dia dah tengok situasi saya, trust kat situ lah. so my mom yang selalu cakap, dia kata, okey lah, lepas ni dah tak payah fikir orang kata apa, sebab kita tak ada duit nanti pun orang bukan bagi kita duit pun. Betul. Kita tak ada beras kat rumah, bukan dia nak bagi pun. Betul. Kita susah pun orang kata, kita kaya pun orang kata. Macam mana? Kaya, ni mesti ada sugar daddy lah ni. Betul. Itu je ayat. Fakta. Kalau miskin, pemalas. Inilah Melayu pemalas. Saya dah kerja kan. Ya. Tapi saya kat luar sana lah, saya tak sure. Tapi sebab macam kita selalu juga pergi layan live band apa semua. One thing bila kita,
Ya, kau tak payahlah nak buat. Janganlah. Daripada dulu mesti tak jual nama aku. salah layan live band. Okay. So bila kita selalu layan live band, kita pun ada few kawan yang main live band apa semua. Yang penyanyi pun sebenarnya ada. kita boleh cakap yang live band yang main dekat so-called club malam lah diorang kata ni, way more talented tau daripada. Ya, betul. Jujur lah, ini personal lah. Tak tahulah bagi korang. Personal untuk saya. Is more talented. Then lagi satu benda yang membuatkan diorang menang kat situ is diorang punya PR. PR sebab diorang dah biasa dengan when dia habis show, habis set dia akan jumpa dengan customer. Yes. Dengan So crowd, PR dia macam lagi sebenarnya diorang ni lebih talented lah kat situ, kita boleh cakap. Pada kita lah. Pada kita. No, actually I pun admit benda, bukan saya kata saya bagus, tidak. I admit semua yang dalam industri launch ke ataupun club, sebab dia everyday. Everyday you nyanyi live. Bukan miming, bukan on top. Betul. Tidak. So memang everyday. So itu pun salah satu mungkin rezeki saya masuk Malaysian Idol, because mungkin daripada experience saya menyanyi dekat club. So kalau misalnya saya nak work dengan musician pun, alhamdulillah, very easy. So macam saya agree dengan apa awak cakap. Sebab memang saya rasa sebab kita buat benda tu everyday tau. Bukan macam seminggu sekali. Bukan macam sebulan sekali. Betul. So itu yang salah satu lagi dari segi PR tu, bukan hanya di luar stage. Maksudnya di atas stage. Which is you communicate with your crowd. Yes. So kita tak adalah macam okay next song. Okay next song. Tak ada. Betul. So kita akan automatically kita akan macam jom nari. Come dance with me. So benda-benda tu yang macam nak pergi kan? Macam nak pergi kan? Ni sebab satu lagi, tak sure lah, sis agree ke tak, bila kalau kita tengok sekarang ni ada certain reality show, kita tahu dia ni main club tau. Kita tahu kan dia kita punya, boleh tahu. Kita boleh tahu. Macam kita kenal, dia ni masuk lah. Yes. Dan bila dia masuk, kita tahu dia punya kelebihan kan. Selalu saya bincang dengan Kurt kan, kalau macam ada reality show yang bekas penyanyi club join, dia ni kan, bagi apa lagu je mesti boleh bawa. Betul. Sebab penyanyi club ni semua genre dia boleh bawa. Betul. Poco-poco pun boleh. Betul. Kurelakan jiwa pun boleh. Shania Twain pun dia boleh. Tak ada masalah. So itu pun satu kelebihan sebenarnya kat situ. Ya, tapi saya macam saya ada weakness saya juga. Traditional saya memang surrender. Betul. Saya surrender terus terang cakap. Saya pergi tengok live band kat club tak pernah dengar lagi traditional. So traditional memang saya surrender. Adalah lagu traditional tapi dia orang jadikan rock, dia orang remix. Adalah. So tapi yang tulis nama atas batu tu bukan traditional. Itu bukan. Itu pun dia remix kan, dia tukar. Tulis nama atas batu. So saya agree, which is saya pun kadang-kadang ada juga tengok reality show yang di mana saya tengok memang this is my friend long time ago. Kita orang akan ada dalam satu line kan. So macam I think she gonna make to like macam maybe top 5, top 6. So saya memang betul benda tu. Sebab mungkin daripada pengalaman. And then sebenarnya kalau siapa yang nak menjadi singer, sebenarnya siapa yang nak jadi penyanyi, bagi saya lah, macam saya dulu sebenarnya, you all sebenarnya sangat-sangat bertuah. Sebab dulu saya kena pergi Penang untuk audition. Sekarang dah boleh dah buat video live sikit je hantar. So orang ni kan, so you tak ada rasa macam struggle macam kita orang. Tapi you all very lucky lah. Cuma yang saya concernkan adalah bila you kena nyanyi live. Betul. So macam contohnya saya nak buat recording boleh, tapi saya nyanyi on top, saya record. Jadi tapi bila saya nak dinyanyikan live, so nanti situ yang akan ada problem bagi saya lah. Betul. So sekarang pendengar, dia orang akan dengar, mungkin ada orang cakap okay dia handsome, dia comel, dia cantik. Tapi ada pendengar yang betul-betul suka dengan muzik dan memang nak dengar penyanyi tu, nak dengar suara tu, dia orang akan concern benda tu. So benda tu memang akan dikecam lah. So bagi saya tak salah untuk cuba menyanyi di launch ke club, tak ada salah. Sekarang ni kalau katalah maybe sekarang ni orang cakap janganlah club malam ni apa, maybe boleh busking. Betul. Busking pun live band di macam banyak kita tengok sekarang busker yang main pun sebenarnya buskers lagi bagus sekarang yang tengok. Buskers bagus. Sangat bagus. Yes. Sebab kadang-kadang bila kita orang ada event pun, kita memang cari band atau busker untuk perform event tu.
kita sendiri akan turun ke jalan. Yes. Kita akan cari. Kita akan survey, tengok. Kita pergi kadang-kadang kita pergi launch, kita tengok band ni okey tak okey. Ada certain band kita dapat memang mostly daripada situ juga kita dapat kan. Yes, betul. Saya ada cakap tadi. Ada orang yang kadang-kadang hanya pada rupa. Handsome lah dia ni. Sis cakap tadi lah. Cantik lah dia ni, comel lah ni. Sebab kita pun ada pengalaman. Kita punya producer ni, Iman ni, dia pernah cuba nak masuk beberapa reality show. Suara dia memang full mak, tapi disebabkan rupa dia gagal nak tembus. Tak baik. Ini pengakuan dia sendiri. Ini pengakuan dia. Dia kata aku tak ada rupa. Kalau ada rupa bolehlah pergi jauh. So adakah sekarang ni rupa tu penting? Ini klise, maybe klise kan, pelakon atau penyanyi. Rupa tu penting tak? Sebab sekarang ni kalau penyanyi kita kata autotune lah, suara autotune ke. Tak, itu depends pada masing-masing tau sebenarnya. Macam saya pilih quality. Kadang-kadang saya nak dengar suara, saya tutup mata. Yes, betul. Cuba awak nyanyi, saya dengar. Nak suruh saya nyanyi ke? Cepatlah. Cuba. Saya kalau orang suruh, saya malu. So saya kalau misalnya macam saya lah kan, macam itu pada masing-masing punya, orang kata apa, masing-masing punya selera. Okay. Kehendak. So jadi macam bagi saya suka dengar yang orang kata macam, kalau perkataan dia agak kasar lah, macam setan lah dia ni nyanyi. Macam tu kan. Itu maksudnya bagus. So saya akan jadi macam, macam mana dia buat tu macam tu tau. Dan to me sebenarnya, tak tahulah bagi I sendiri, seorang penyanyi yang bagus bukan yang nak menyanyi semua nak high pitch je. Bukan nak 24 jam pakai skill je, bukan. Macam mana penyampaian dia. Yes. Penyampaian dia. Macam mana dia buat show lah. Kalau high pitch ni maybe untuk tournament lah. So kalau misalnya kontes ataupun mungkin diorang masa tu buat performance yang memang dia kata aku nak all out malam ni. So okay. So macam bagi saya sebenarnya seorang yang bila you nyanyi orang tu rasa macam, Allah sedihnya aku dengar kau nyanyi. Masa tu lagu sedih. Masa tu lagu sedih. Betul. Faham tak? Dan galau tu mata tak kelip-kelip je. Awak ni asyik sebut galau je. Awak galau ke? Saya memang galau. Okay, faham. Jangan tanya dia. So saya nak membuktikan saya Gen Z. Saya galau. Saya bukan JK. Dan pasal Gen juga, saya setuju juga. Sebab apa? Dulu sebenarnya kalau misalnya ikutkan Gen X, Y, semua memang tak ada. Kita tak ada yang phone-phone ni semua. Tak ada. Dulu telefon butterfly. Macam mana lah nak tengok kan. Saya siap beli DVD, VCD untuk buat macam contohnya kalau saya tak pergi kelas vokal. Saya suka tengok live concert. That is how saya belajar menyanyi, tengok kan. Okay, lepas tu kita cuba. Saya beli DVD, VCD, belajar daripada situlah, konsert. Tapi semua konsert lah. Semua konsert. Sebab kita tak ada, dulu mana ada internet semua. Siapa referral masa awal-awal menyanyi tu? Kira yang referral yang macam kalau nak nyanyi tu nak tengok dia macam mana dia punya cara nyanyian. Bukan tiru tapi macam referral lah. Okay, saya terus terang kalau ikutkan masa awal-awal tu, sebab bila saya nyanyi launch tu saya kena lembut-lembut macam tu kan. So tapi kalau ikutkan, actually saya dah ada dalam industri 1997. 97. At that time saya buat alternatif. Yes. Okay. So kalau ikutkan reference, saya pilih Alanis Morissette. Alanis Morissette sebab she just being herself. Yes. So apa yang you tengok atas stage tu, so macam tu. Alanis Morissette. Iman, try sebut nama. Janganlah. So itu memang referral lah, memang minat dia lah. Saya minat dia. Tapi bila dah masuk dalam mainstream tu, dapat tak genre muzik yang macam tu? Saya tak dapat lagi. Belum dapat lagi. So saya harap manalah tahu kan, kalau Iman nak buat lagu macam tu. Iman nak buat lagu. Iman ni memang talented. Janganlah dia pergi buat lagu Iman. Boleh. Tapi version perempuan kan. Tapi bukan untuk Lita lah. Itu mungkin untuk Amy Makpia. Alright. Please.
Tadi masa yang sebelum ni ada cakap menantikan satu peluang, satu one chance, one shot tu yang betul-betul boleh boom. Just nak tanya, ada sebab kita tengok penyanyi lama sekarang ni, dia menggunakan platform satu platform reality show ni untuk boom, dan alhamdulillah saya rasa banyak yang dapat kembali. Walaupun ada yang mengecam kata diorang ni dah legend, tak perlu nak join. Tapi bagi side macam saya rasa okey lah, sebab ada yang rezeki tu bertambah. Walaupun bukan dalam bidang nyanyian, maybe dalam bidang lakonan, hosting pun ada. Sis ada pernah mencuba ke? Actually, ke dah memang give up, tak nak join benda-benda ni? Bukan give up. Actually pasal yang reality show yang you cakap tu, I tahu. So the thing is, kalau ada rezeki dipanggil untuk join, insyaAllah saya join. Cuma belum ada rezeki lagi untuk dipanggil. Kita bagi viral lah ni ya. Kita bagi viral pada penerbit rancangan yang kami masuk. Dia kena pergi audition juga ke sis? Tak silap saya dia kena pergi audition. Dia kena pergi audition juga. Kita doakan ada rezeki lah. Maybe next year kita bonus. Satu Kelang akan menyokong sis. Amin. Jangan tak turun. InsyaAllah dapat tiket kita turun. Kena fikir tagline. Tak apa, nanti kena fikir colour dulu sih. Kena fikir colour dulu. Tapi kalau boleh jangan pink ah. No, saya tak. Saya tak. Okay sis. Ni ujung-ujung lah kan. Kalau lah ada satu decision 15-16 tahun lepas, 20 tahun. 20 tahun lepas lah. tu start masuk National Idol lah. Dalam 2009, 2010 tu ada satu decision yang sis rasa dulu tersilap buat dan sekarang ni nak nak ambil something yang dulu sis buat, lepas tu bila sekarang ni bila terfikir patutnya aku tak buat, ataupun dulu patutnya aku buat, kenapa aku tak buat? Ada tak? Oh, soalan ni panas ah. Okay, mungkin. At that time sebab apa? Sebab saya rasa ini saya cuba flashback balik tau bila you all dah tanya ni kan. Sebab saya ada macam mana cakap mungkin kalau misalnya saya diberi peluang untuk patah balik, mungkin kita nak perbaiki daripada semua segi. Maksudnya daripada segi attitude saya. Saya pun bukannya bagus, elok sebenarnya, terus terang saya cakap. Okay, jujur saya cakap. Kalau misalnya attitude tu bukanlah saya tak ada adab, tidak. Mungkin daripada segi call time saya ke, mungkin kita kadang terlambat untuk satu-satu event tu kan. Saya ada benda tu. So jadi kalau boleh, mungkin benda tu juga yang membuatkan orang menjauhkan diri daripada saya ke, Allahuaklam lah. Attitude. Kalau boleh attitude. Saya bukan sombong, tidak. Attitude bab-bab macam tu lah. Tapi bila bab kerja tu, I boleh bagi fully 100% lah. Bila dah dekat situ memang all out lah bagi. So dan lagi kalau boleh patah balik masa tu sebenarnya menyimpan sebenarnya. Terus terang saya cakap. Terus terang saya tak ada menyimpan. So at that time kan macam tak apa nanti ada, tak apa nanti ada. Positif sangat tu. So itu betul, menyimpan. Betul. Sebab saya rasa ramai juga artis yang sebelum-sebelum ni diorang stuck disebabkan diorang punya ni lah simpanan, nak menyimpan apa semua. Bila tiba-tiba dah slow, time tu baru sakit. Yes. Yelah, bukit kalau misalnya hari-hari pun ditagar, rata juga bukit tu kan. So sebenarnya menyimpan. Dan kita kena ada aset. Contohnya rumah ke, kereta ke. Maybe at that time tak fikir apa pasal goal. Sebab kita tak, saya bukan ke arah itu. Tak didedahkan. 2025 pun tak ada lagi benda-benda ni. Ada lah, tapi bukan macam sekarang. So itu yang kalau boleh saya nak putarkan masa. Alright, so kita dah berbual hampir sejam juga dengan Sis Nita kita. Kita punya alumni Malaysian Idol season kedua, naib juara. So dia dah share mana yang rindukan Sis Nita. Dah lama tak nampak dia. Tapi dia sekarang aktif dekat TikTok lah. Yes. So TikTok apa nama sis? Nita Hamzah. You boleh search
kalau ternampak dia punya live tu apa, you support lah. Support kita punya sis kita. One last word kepada kita punya pendengar. Bukan one lah. Last word. Satu line lah, bukan one last word. Nasihat ke? Last word. Last word from Sebab kita punya Floella band ni dah menggigil lah nak main lagi dia orang ni. Okay, saya nak cakap last word pun tak tahu saya nak cakap apa. But then, pada yang jumpa balik saya dekat TikTok, thank you so much sebab masih ingat saya dan still support me. And then harap-harap you all tak jemu lah nak tengok saya kat TikTok nanti. And then one last word sebenarnya bagi saya, apa pun jadi dalam hidup kita, percaya semua benda dengan izin Allah. Betul. Ya, betul. Tak ada apa yang selain daripada itulah sebenarnya. Betul. Jatuh ke kita, naik ke kita betul. sekalipun kan. Jangan give up je. Jangan give up je. Yes, betul. Just wait, one big shot tu akan datang. Amin. Cuma kita kena terus keep going lah. Kalau kita stop, maybe tak sampai dekat apa yang kita nak tu kan. Betul. And one more. Thank you so much untuk Soul 182 and Budak Kelang Sport Show. Port show sebab invite Nita. Thank you so much. May Allah bless you. Sebenarnya kita yang kena cakap terima kasih No. sebab sudi. Sebab awak sudi nak panggil saya yang sendu ni. kita orang ni pun tak adalah hype sangat. Dan ini pun baru first episode. Dan bila Iman kata Nita agree untuk buat first episode dengan kita ni, such an honor lah. Memang kita rasa berbesar hati, sudi meluangkan masa hari ni. Malam ni, siang ni terpulang lah korang tengok bila. Subuh ni kalau bangun-bangun subuh korang tengok. So kalau in future, kalau misalnya ada rezeki, kita jumpa lagi InsyaAllah. Kan? Kita dekat area-area Kelang je. Mungkin ada rezeki masuk ke reality show mana-mana ke. Boleh lah pas tikit. InsyaAllah. Kita angkat lah. Angkat signboard. Kan? So one last word juga daripada kita. Okay, so kita nak berterima kasih juga kepada sponsor utama kita, Soul 182. Soul 182 yang Studio. Yang menyediakan studio ni. Yang serba indah, yang cantik sangat ni. Lengkap fasiliti dia. InsyaAllah kita akan continue episode di sini. Not every episode, tapi kita akan banyak di sini. Banyak. So kalau you all nak sewa ruang event space dekat Soul 182 ni, you just boleh follow dia punya TikTok, social media. Soul S0 S0UL 182 Right, so you boleh jamming kat sini. Dah jamming tu boleh buat live recording kat sini. Okay, nak sewa PA system, sewa backline, no problem, tak ada hal. Kalau yang nak main gitar tak reti, boleh belajar. Kita ada cikgu-cikgu muzik kita kat sini. Kalau nak panggil cikgu untuk Cikgu Izzat pun ada. Saya rasa kalau Cikgu Izzat dia tenang, dia relax. Handsome kan. So kalau yang nak panggil dia orang untuk buat show pun boleh. Nak panggil sis untuk perform any event pun boleh. Nak panggil kita untuk buat MC untuk apa-apa event pun boleh. Lama agak tu. So kita akan tinggalkan sis Nita kita bersama dengan Floella Band. Dia akan sampaikan 2 lagu. Tapi ini lagu saya dengar kan, kalau you all dengar memang akan galau lah. Memang galau dan terungkit kenangan. So lagu Revival dan lagu Kurelakan Jiwa. So sis, dipersilakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baru
monogatari Yukizuri no hito naraba Wasuraremo suru keredo Namida gumu rasu to shinde wa Ai no fukasa mikuzuite ita Are hodo yasashikata anata no omokage ga Ima wa auzametari ribari-baru Kako no monogatari Are hodo yasashikata anata no omokage ga Ima wa auzametari ribari-baru Kako no monogatari Okey, sebelum kita beralih ke lagu yang terakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada podcast Klang Soul Show. Bersama saya band Floella dan juga tak lupa kepada Soul 182 Studio. Jadi terimalah, ku relakan jiwa. Sangka hidupku selamanya kelam terbelenggu ikatan tanpa manisnya cinta memaksa diriku menapaki jalan arah yang tak pernah ku mahu dalam hatiku. Kau pun hadir memberi cahaya membangunkanku dari suramnya mimpi ngeri menuntun hatiku ke palung asmara seakan ku hidup kembali dari matiku. Selama